ini apa kau nak buat? Aku nak makan nasi goreng kampung pedas 3 biji telur goreng. Telur goreng ni. Oh, betul-betul sedap lah. Makanan dia simple je. Boleh bawa pergi kerja. Ataupun kalau anak-anak korang sekolah kan, boleh bawa pergi sekolah. Nasi goreng dengan telur goreng je. Ya. Betul-betul sedap. Pedas. Dah 3 kali dah aku minum air ni tau. Welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. So ini apa kau nak buat? Aku nak makan nasi goreng kampung pedas 3 biji telur goreng. Betul-betul sedap lah. Ni time-time breakfast ni. Aku pun dah tak sabar ni. Aku tengok nasi goreng ni pun macam betul-betul pedas ni kan. Tengok macam ada cili-cili ni. Banyak betul cili dia kan. Tapi tak apa, aku pun dah lapar sebenarnya. Kena makan juga ni, kena makan kan. Sebab dah betul lapar sebenarnya. So apa lagi korang tunggu? Jom tengok aku makan. Let's go. Bismillah. Tengok ni telur goreng ni ada 3 biji. Telur goreng ni kalau kuning dia cair kan. Betul-betul sedap lah. Jom kita makan sekarang. Bismillah. Ni Ni telur goreng ni. Betul-betul sedap lah. Makanan dia simple je. Boleh bawa pergi kerja. Ataupun kalau anak-anak korang sekolah kan, boleh bawa pergi sekolah. Nasi goreng dengan telur goreng je. Bismillah. Serius, memang sedap. Tapi tu lah, betul-betul aku cakap memang pedas. Nampak ni. Ya. Bismillah. Ni lagi sedap ni, telur dia kuning cair. Aku memang minat kalau kuning-kuning cair ni kan. Cepat ni. Baik-baik. Korang yang mana tengok video aku ni, tolong subscribe kan. Lepas tu korang follow aku punya TikTok dengan IG kat bawah tu. Tolong follow kan. Betul-betul sedap lah. Sikit lagi je aku nak 2k subscriber. Ya.
Serius, betul-betul sedap. Pedas. Dah 3 kali dah aku minum air ni tau. Ya. Dia sebenarnya nasi goreng ni selalu orang pakai sudu kan makan. Tapi aku tak. Sebab tak nikmat tau. Kalau kau pakai tangan lagi nikmat sebenarnya. Kalau kau pakai sudu, aduh mak. Dia macam biasa-biasa, tak nikmat lah. Ya. Sikit lagi geng, nak habis dah ni. Kenyang perut aku. Ya. Korang tahu aku punya wallpaper kat belakang tu dah berabuk lah. Aku nak kena cari satu case lah kan, satu protector untuk belakang. Semua dah berabuk lah. Aduh, salah ni. Itu saja video aku untuk hari ni. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Kau jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, lepas tu follow. Alhamdulillah, lepas tu follow aku punya TikTok dengan IG kat bawah tu. Sikit lagi je aku nak 2k subscriber. Korang komen lah sikit kan, kau nak aku buat video apa lagi lepas ni, mukbang apa lagi lepas ni. Okay, kita jumpa di next video. Bye.